Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya tahu ramai antara abang-abang dan pakcik-pakcik di luar sana sedang menunggu bayaran sumbangan tunai rahmah atau lebih dikenali sebagai STR 2026. Tapi tahukah anda, sebelum bayaran masuk, anda wajib pastikan maklumat anda dikemas kini? Ramai yang masih keliru. Dan sebab itulah, hari ini saya nak terangkan dengan cara paling mudah. Macam mana nak kemaskini maklumat STR 2026 sama ada secara online atau manual di kaunter LHDN. Baik, untuk yang biasa guna telefon atau komputer, pergi je ke laman rasmi bantuantunai.hasil.gov.my. Lepas tu klik log masuk My STR, masukkan nombor IC dan kata laluan dan pilih kemaskini maklumat. Di sini, pastikan semua butiran penting seperti nombor akaun bank, alamat tempat tinggal, bilangan anak, status pekerjaan dan pendapatan. Semuanya betul dan terkini. Lepas semak, tekan strong, simpan dan hantar. Dan jangan lupa cetak resit pengesahan ya. Tapi kalau abang-abang tak biasa guna internet, jangan risau. Boleh terus ke strong cawangan LHDN atau UTC terdekat. Ambil borang kemas kini, isi semua maklumat dan serahkan kepada pegawai bertugas. Senang kan? Satu lagi tip penting, pastikan akaun bank yang digunakan masih aktif dan atas nama sendiri. Ramai yang gagal dapat bayaran sebab akaun dah tak aktif atau maklumat salah. Kalau semua dah betul, insya-Allah, bayaran STR 2020 akan dikreditkan tepat pada masanya. Program STR Mi memang untuk bantu golongan B40 dan M40. Jadi jangan sia-siakan peluang ni. Semak, kemas kini dan pastikan maklumat anda lengkap sebelum tarikh tutup yang akan diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kongsi video ni dengan rakan-rakan atau ahli keluarga supaya semua orang dapat manfaat yang sama. Sama-sama kita pastikan bantuan STR 2026 sampai kepada yang layak. Untuk maklumat lanjut, langgan saluran ini dan suka video ini. Pergi dan tonton bahagian 2 video ini di saluran kami.